Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 TAK Tahfiz akan membentangkan assignment matematik for automotive. Ahli kumpulan terdiri dari Amir Faizuddin bin Jamaluddin, Ahmad Ramzul Hilmi bin Abdullah, Muhammad Faris bin Asrul, Najmi Hakim bin Rahilul. Pensyarah kami ialah Cik Azrul Naim bin Azhar. Pengenalan. Kami dari program TAK Tahfiz SEM 1 dikehendaki membuat satu kajian mengenai saiz kopiah pelajar IKM Jasin. Data mentah. Data mentah merupakan responden yang telah kami terima seramai 70 orang pelajar. Berikut adalah jadual kekerapan terkumpul. Data 20, kekerapan 8, kekerapan terkumpul 8. Kemudian data 21, kekerapan 28, kekerapan terkumpul 36. Kemudian data 22, kekerapan 26, kekerapan terkumpul 62. Kemudian data 23, kekerapan 8, kekerapan terkumpul 70. Berikut adalah cartapai data saiz kopiah pelajar. Kiraan sudut cartapai data 20, pengiraan 8/70 kali 360. Sudut 41.14. Yang kedua, data 21, pengiraan 28/70 kali 360. Sudut 144. Yang ketiga, data 22, pengiraan 26/70 kali 360. Sudut 133.7. Yang keempat, data 23, pengiraan 8/70 kali 360. Sudut 41.14. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris. Saya akan teruskan pembentangan ini daripada kawan saya. Berikut adalah data saiz kopiah. Slide seterusnya, berikut adalah min, mod dan median. Data yang pertama ialah 20, kekerapan 8, kekerapan terkumpul pun 8. Data kali kekerapan 20 kali 8 bersamaan dengan 160. Data kedua adalah 21, kekerapan 28, kekerapan terkumpul 36. Data kali kekerapan ialah 21 kali 28 sama dengan 588. Data ketiga 22, kekerapan 26, kekerapan terkumpul 62. Data kali kekerapan 22 kali 26 bersamaan 572. Data yang terakhir 23, kekerapan 8, kekerapan terkumpul 70. Data kali kekerapan 23 kali 8 bersamaan 184. Slide seterusnya adalah min. Min adalah data kali kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. 160 tambah 588 tambah 570 tambah 184 bahagi dengan 70 bersamaan dengan 21.5. Sekarang saya Najmi Hakim bin Lahirul akan melanjutkan pembentangan yang selanjutnya. Slide yang berikutnya mengenai mod. Data yang tertera di atas pertama ialah 20. Kekerapan 8, kekerapan terkumpul ialah 8. Data yang kedua 21, kekerapan 28, kekerapan terkumpul 36. Data yang ketiga 22, kekerapan 26, kekerapan terkumpul 62. Dan yang terakhir 23, kekerapan 8, kekerapan terkumpul 70. Mod adalah kekerapan tertinggi mengikut data ialah 2. Saiz kopiah iaitu sebanyak 28. Slide yang berikutnya mengenai median. Jadi kiraan bagi median ialah 70/2 sama dengan 35. Median ialah kopiah saiz 21 kerana kekerapan ke-35 berada di data 21 saiz kopiah. Dan slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Pertama, kesimpulannya, majoriti pelajar IKM Jasin memakai kopiah bersaiz 21. Kedua, berdasarkan carta bar, minoriti pelajar IKM Jasin adalah kopiah bersaiz 20 dan 23. Ketiga, mod bagi kekerapan tertinggi ialah kopiah bersaiz 21. Dan itu sahaja daripada kami, kumpulan 2 TAK Tahfiz mengenai pembentangan matematik ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.